paling the best achievement yang aku capai setakat ni selama 8 bulan aku dalam property agent. Aku menjual 2 biji rumah lah dalam masa sebulan. Okay, awal-awal sebelum aku nak join property, aku tanya Syauki. Syauki, hang masuk property ni start daripada zero ni berapa lama ambil masa untuk pecah telur? Syauki kata dalam sebulan tu dia dah sampai tahap dapat work rookie lah. Dalam masa sebulan. Power. Sebulan ke 3 bulan? 3 bulan lah, rookie 3 bulan. Rookie 3 bulan. Maksudnya achieve 10,000 commission kan. Selama 3 bulan tu. Dahsyat Syauki. Tanya pula sahabat aku soal nama dia Nakwib. Yang tadi jual baju tu. Yang tolong aku dropship jual baju tadi tu. Dia pula kata ambil masa setahun. Baru pecah telur satu. Tapi tu aku dah risau lah. Sebab Nakwib ni boleh dikatakan orang yang skill menjual dia tu lebih daripada aku sendirilah. Tapi kat situ aku balik rumah, aku refresh balik kepala otak aku kan. Aku cakap rezeki masing-masing, usaha masing-masing, tapi kita tak tahu rezeki kita mana selagi mana kita tak cuba.